banyak suara yang menengking, yang mengkritik serta memperlekeh perjuangan atau politik Melayu itu sendiri. Sebab kita tidak bersatu dan kita hanya mengutamakan tesis siapa nak jadi Perdana Menteri, siapa nak memegang jawatan tertinggi. Mereka lupa bahawa jika musim ini kita tidak lagi bertindak dan menyatukan parti-parti utama Melayu, kita akan kehilangan kuasa. Dan perkara 43 perlembagaan ataupun perkara yang berkaitan dengan penentuan kuasa di bawah pilihan raya akan menghilang dari pegangan orang Melayu itu sendiri. Justru langkah pertama ialah parti-parti yang utama sebagai Parti Melayu Islam mencari satu nas baru, dan nas itu mesti dipegang ke arah mengekalkan kuasa politik dan kuasa perjuangan orang Melayu itu, supaya orang Melayu tidak dihimpit atau diapit oleh kuasa yang bukan Melayu dalam konteks kekitaan di tanah air kita sendiri. Perlu dilihat iaitu di Parlimen hari ini 40 kerusi dipegang oleh rakan-rakan Tionghoa yang berada dalam parti DAP. 40 ini adalah suatu jumlah besar, dan kita telah lihat mereka mempunyai satu izm ataupun satu tujuan besar untuk mengatasi apa-apa yang dianggap sebagai halangan ataupun hadangan politik masa depan, dengan cara orang mereka, anggota mereka bersatu dalam kumpulan kekitaan mereka sendiri. Apakah kita tidak mengenal hal ini? Apakah kita tidak membuka mata dalam hal ini? Justru setiap pemimpin dalam UMNO, dalam Bersatu, dalam PAS, harus mengambil iktibar untuk mencari jalan muafakat pada masa akan datang agar kuasa demokrasi di tangan orang Melayu dan Bumi Putera itu tidak lari.